Oke, selamat petang guys. Selamat berjumpa lagi dalam channel saya, channel Nuin Beti pada petang ini. Sekarang kita sedang berada di reban ayam dan itik. Berada di reban ayam dan itik pada petang ni. Dan di depan saya ni yang sedang merangkak di pagar hijau ni sejenis tumbuhan buah kundur. Buah kundur nampaknya sangat subur sekali, sangat subur. Dan di bawah tu reban ayam, tidak berapa ramai lagi, walaupun ada bertelur. Beberapa ekor anak anjing saya, ini dia, semua kita punya geng nih. Mereka tinggal di sini buat sementara waktu. Ini bodyguard nih, ada 4 orang. Ya, mari kita bawa kalian untuk meninjau di sekeliling pagar itik kita pada petang ni. Inilah keadaan dia sekarang. Ini pukul 5 baru mula naik. Pisang yang kita tanam sudah mula naik juga dan sudah bertambah jumlah pokok dia. Ini beginilah keadaan pagar itik kita. Ini telah kita tebas awal pagi tadi. Rumput ni agak panjang, jadi kita tebas sebab di sekeliling pagar ini mesti sentiasa bersih, semua untuk memudahkan kita buat pemantauan di sekeliling pagar, lebih lagi di waktu malam. Untuk menjaga keselamatan ternakan kita. Jadi ini memudahkan kita untuk bergerak di sekeliling pagar ni pada waktu malam. Tidak kira jam dia. Inilah keadaan dia sekarang. Ini dia. Ini kandang ni bakal kita buat renovation hujung bulan ni untuk membaik pulih keadaan kandang yang ada yang rosak dan sebagainya. Ini akan kita perbaiki untuk supaya kita sentiasa ada tempat ataupun rumah untuk memelihara itik. Walaupun jumlah itik sekarang sudah berkurangan, sebab ada yang kita jual, ada juga yang dikebas oleh binatang buas, binatang liar, termasuk binatang ternakan saya sendirilah. Anjing yang gila-gila tu, kadang-kadang dia naik gila, dia tak tahu bahwa itu teman, dia gohet saja. Beginilah keadaan di sekeliling kandang reban ayam dan juga itik kita. Ini nanti petang ni kita bakal melakukan kerja menyapu rumput yang telah kita tebas awal pagi tadi.
Sebab pada awal pagi tadi dia agak basah, sukar untuk kita menyapu dedaunan yang kering dan juga rumput yang telah kita tebas tadi. Ini bakal kita kumpul, dan rumput ni nanti bakal kita bakar. Sebab ada sebagian pagi tadi ianya telah kita bagi dengan ternakan kita seperti itik dan ayam. Yang ni yang sudah kering ni bakal kita sapu nanti dan kita bakar supaya boleh dijadikan baja untuk tanaman. Inilah pokok pepaya yang kita tanam tempoh hari sudah mau mengeluarkan buah. Okey, dan di sini juga buah labu kundur. Ni labu kundur. Ini labu kundur yang agak baru, yang baru melilit di kawasan pagar ni. Memang kita sengaja buat macam tu supaya dia boleh naik ke atas tu, dan dia dijadikan open roofing. Tu kita punya anjing. Ini nakal ni, Big Boss, my boy. Tak boleh lah. Tak boleh ikut lah, sudah makan dah, jangan kacau tuan. Tuan dah buat kerja lain, tak ada masa nak jaga kamu. Dah, diam lah. Tak payah ikut. Tak payah. Okay. Mungkin dia, sebab tadi kita tu sudah bagi dia makan, nampaknya dia macam dia meminta air minuman ni. Dia haus. Biasa kalau dia haus dia memang macam tu. Dia buat perangai dia. Ni bos ni. Bos. Tak boleh keluar. Tak boleh. Diamlah. Nah. Jadi. Udah api. Apa agak keluar lagi? Bodoh itu. Come on. Come on, man. Come on, man. Tenang kacau. Tengok muka handsome. Orang putih. Itu dia. Eurasian. Dengan mata kelabu. Handsome boy. Nibong. Dah. Sudahlah. Inilah kerja dia. Dia kalau tak ada api dia buat perangai. Kalau malam api tidak dinyalakan dia mulai bising. Dia tak mau kena sejuk. Ni anjing ni buat perangai. Ni buat kerenah dia. Tengok tu. Dia dah tahu kita nak hidupkan api, dia relax. Dia main dengan abu tu. Yang ini mereka ada 4 ekor. Yang ini saya beri nama Tute sebab dia ada spot, 3 spot di belakang dia ni, spot putih. Ini Big Boss dia Nibong. Yang ini saja yang jantan. Ini ada biji tak ada ni. Macam mana ni? Ada pistol peluru tak ada lah Nibong. Ini tu saya beri nama juga Bear sebab dia hitam. Yang satu tadi dah keluar, tu dia mogok. Belang.
Tuh dia di sudut tuh. Dia bersembunyi. Bersembunyi. Oke. Kita coba nak hidupkan api untuk mereka. Ini yang buat dia bising, dia komplain. Ni sini bong, ni nomor 1 tuh. Suka buat komplain. Api tak ada dia komplain, nak minum dia komplain. Kalau pasal makan dia nomor 1. Tutlah badan gemuk. Kuat makan, badan gemuk kuat makan badan gemuk kuat makan. Jom. Tepi tuan. Jom. Tangan jom. Yeah. Tanya. Eurasian. Ini orang Eurasian. Sabarlah. Api padam tu. Sabarlah ni bong. Temu juga api tu ni bong. Okay, good. Tu dia. Dia mula menyala. Api itu pun sudah mula menyala. Ni bong dah komplain, dia kata banyak nyamuk. Si itik tu pun bising juga, sudah waktu dia nak makan, mereka makan pada jam ni. Ni memang waktu mereka makan. Dia tahu jadual dia. Okey, belang. Tinggal di luar belang kita hidupkan api ni.